Selamat datang ke Hari Terbuka dan Bicara Akademik Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah. Inilah ruang di mana anak-anak berkembang, belajar dan mencipta masa depan. Hari ini kita berkongsi pencapaian dan usaha warga sekolah dalam membentuk generasi cemerlang. Sambutan mesra bermula di kaunter pendaftaran di mana para ibu bapa menerima jadual dan maklumat program. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aira Delisha Sofia binti Johanis Iskandar dari kelas 6 Bakawali. Dan saya Nadia Nakala binti Muhammad Rizwan daripada 6 Dahlia. Hari ini kami akan menjelajah suasana di Hari Terbuka Dan bicara akademik di SK Taman Bukit Indah. Hai, boleh nak tanya beberapa soalan? Boleh. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nobai Mustafa. Apa pendapat Encik mengenai program hari? Pendapat saya bagus. Kita nak tahu apa terkini anak kita dia punya sekolah dia macam mana, belajar dia macam mana. Terima kasih. Mari kita lihat sebahagian daripada projek hebat kajian kita. Dari sesi perbincangan akademik, pameran inovasi pelajar hingga perkongsian guru, setiap detik membawa nilai. Bukan sekadar akademik, kreativiti dan kemahiran, pelajar turut diketengahkan. Hubungan erat antara guru dan ibu bapa membina keyakinan anak-anak. Hari ini kita menyaksikan sinergi komuniti sekolah yang luar biasa. Terima kasih kerana bersama kami dalam litupan khas ini. Sampai jumpa di program akan datang.